Isu Abang Belon nampaknya terus dimainkan tanpa henti. Dari sekadar peniaga yang tiada permit terus diputar menjadi cerita sedih, rakyat marhen ditindas oleh penguat kuasa yang kononnya kejam. Sekali dengar, memanglah nampak kesian. Tapi bila kita gali dan analisis betul-betul, makin banyak yang tak kena dari yang kena. Terbaru, tular kenyataan seorang doktor yang mendakwa Muhammad Zaimuddin atau Abang Belon mengalami retakan tulang belakang T12 yang berisiko menyebabkan lumpuh. Berat dakwaan ini. Tapi bila kita siasat latar belakang Dr. Muhammad Hafiz Rizal Amrani, rupa-rupanya beliau merupakan bekas ketua AMK Kelantan dan pernah bersama Kem Zuraida Kamarudin, figura yang pro Perikatan Nasional. Jadi tak hairanlah bila kenyataan perubatannya boleh dipertikai. Bukan sahaja soal kebebasan dan niat, tetapi juga dokumen yang ditunjukkan langsung tak meyakinkan. Ia bukanlah laporan rasmi hospital. Tak ada cop doktor, tak ada ringkasan rawatan, tidak ada maklumat susulan, malah ditulis menggunakan tangan. Langsung tidak mengikut format discharge summary hospital yang sebenar. Pelik dan meragukan. Malah ada netizen turut persoalkan kesahihan dokumen itu. Katanya, ini slip pengesahan pesakit, bukannya medical report. Tapi yang anehnya, inilah yang jadi bukti utama untuk pembangkang dan netizen anti kerajaan serang di BKL dan burukkan kerajaan. Lagi membimbangkan bila naratif ini disambung dengan ancaman terhadap anggota di BKL termasuk ugutan menyimbar asid. Bayangkan, daripada peniaga haram terus menjadi ikon perjuangan Melayu. Kemudian jadi alasan untuk ugut penjawat awam. Sampai bila kita nak benarkan emosi mengatasi undang-undang? Jangan lupa, isu asalnya ialah berniaga tanpa lesen di kawasan larangan. Bila disuruh beredar, enggan. Bila disita, berlakulah kekecohan. Tapi semua ini tenggelam bila dimomokkan dengan naratif dia cuma cari rezeki. Tak adillah kepada peniaga lain yang bayar ratusan ringgit untuk tapak bazar, tapi ada pula yang main langgar peraturan dan bila diambil tindakan, terus menagih simpati. Kes ini jelas tunjukkan betapa bahayanya bila pembangkang dan penyebar naratif politik mula menunggang isu. Yang tiada dijadikan ada, yang kecil diperbesarkan, yang sahih disorokkan. Semuanya demi nak burukkan imej kerajaan dan cipta persepsi kononnya rakyat semakin tertindas. Cukup-cukuplah mainkan sentimen kaum dan simpati murahan. Jangan jadikan peniaga haram sebagai pejuang semata-mata kerana dia Melayu atau kerana dia tular di media sosial. Undang-undang tak pilih bangsa. Nak berniaga, ikut peraturan. Kalau betul cedera, bawa kes secara sah, bukan menjadi alat politik. Yang dizalimi sekarang bukanlah Abang Belon, tapi peniaga sah yang patuh undang-undang, pengunjung yang nak suasana teratur dan penjawat awam yang dipijak maruah mereka hanya kerana buat kerja mengikut lunas undang-undang.